Isu guru duka lara terus mendapat perhatian apabila proses pertukaran guru akan dipermudahkan termasuk memendekkan tempoh permohonan kepada 2 tahun. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata langkah proaktif itu dilaksanakan demi memelihara kebajikan dan kesihatan mental warga pendidik sekaligus memastikan kualiti penyampaian pendidikan di sekolah tidak terjejas. Selain faktor pasangan jarak jauh yang membentuk 80% daripada jumlah permohonan, kelonggaran syarat pertukaran turut mengambil kira aspek kesihatan kronik dan keselamatan pemohon. Dalam konteks permohonan untuk perpindahan ini, 80% adalah terkait dengan pasangan yang jarak jauh ini kita selesaikan. Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita. Jadi perubahan itu ada dan juga langkah-langkah itu sedang kita ambil dan juga kita lihat bahawa keseluruhan isu kebajikan guru ini mesti diberikan keutamaan. Beliau ditemui selepas hadir Majlis Anugerah Guru tahun 2026 di Ipoh. Sebelum ini, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP mendakwa bahawa isu permohonan guru yang tinggal berjauhan dengan pasangan sukar diluluskan. Jelas setiausahanya Fauzi Singon, polemik ini berlaku ekoran ketidakseimbangan pasaran tenaga kerja. Situasi itu direkodkan di beberapa negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Putrajaya dengan jumlah guru memohon masuk lebih tinggi berbanding ingin berpindah keluar ke negeri lain.